Lambai sikit. Muah. Kok kejabah dia. Pukul apa pun 6.39. Waduh, dia saing dia. Dia tak bukan saing. Dia suruh kita pergi sana ke? Kok kita tunggu sini lah dia. Oh, tengok datang dah. Kok mu tunggu bah macam ni dah? Mesti atuk. Dia ikut kau. Assalamualaikum cik. Terminal 1. Berapa? Ni bayar asing. Tak cukup 20 sen. RM1.50. Okay, Terima kasih. Kok bayi kat Rasa Jaya deh. Kok mu tak nak bayi kat Rasa Jaya kok? Tuk si, yang bodoh si. Bayi Rasa Jaya. Assalamualaikum. Orang itu tunggu dah. Bayi Rasa Jaya. Hari ni kita akan ke SG. Ibu Negara Rasa Jaya. Kau marah kau? Kok pagi-pagi deh naik bah beramai-ramai. Kamu duduk sebelahmu dia. Kita nak pergi mana ni? Pakai baju. Kau punya baju ada bendera. Bapak ketara wai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama kawan saya. Ha? Bas Johor Bahru Lachin. Boleh pula. Okey, Assalamualaikum. Oh, nak sembahyang.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Free admission till 28 Jun. Alhamdulillah. Ini tarikh berapa? Hari ni 21. Kita ada Alhamdulillah. Kita ada seminggu lagi nak tengok benda ni. Rugi lah kita tak ikut. Kita jalan. Dah dia nak tokan dengan kam ya. Mana kita ni? Sekarang ni kita berada kat Istana Kampung Golam. Quick sikit. Istana ni adalah peninggalan nama Negeri Sembilan apa? Tinggalan lah. Peninggalan Sultan. Waktu tu perang. Waktu tu siapa datang sini? Stanford Raffles. Stanford Raffles datang sini, dia bagi tanah ni kan. Waktu tu Johor tengah apa? Krisis lah. Krisis tahta. Krisis tahta. Jadi Sultan Hussein. Sultan Hussein. Sultan Hussein duduk sini. Itu je. Okey. Baiklah, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sekarang ni kita berada di depan kita ada Maybank. Kau nak keluar dia tak? Betul dah. Tu lah. Kejap lagi dah. Jadi kat sini kita boleh tengok free admission, masuk percuma sampai 28 Jun. 10 pagi sampai 6 petang. Mana masuk Okay. Tak boleh tekat gambar kau. No flash, do not touch. Dia masuk ni kot. Oh, daftar dulu lah. Kok daftar dulu. Cool. No water bottle, no food, right? Okay. Your umbrella in your bag. Yes. So you go by the glass door. The glass door you put towards you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Seremban. Saya tak boleh jawab Islam ni, tamu warisan je, bukan tamu warisan lagi. Faham Okay. At the moment is masih free. Saya bagi stiker dulu. Okay. Berapa orang? 2 orang. Nanti masuk ada glass door tu. Bawah ada 2 galeri, atas ada 4 galeri. Faham? Terima kasih. Kok nasib baik masuk percuma dia. Macam ni. Kalau tu kak merasmikan dia. Berat pintu lah. Macam mana pintu kan. Apa ni? Dari rantau ke rumah. Dari zaman Kesultanan dan Penjajah hingga kemerdekaan masyarakat Melayu ke Free. Dalam mereka sebuah identiti. Bawa ya. Ada apa kat sini? Ada rasa jaya kau. Rasa jaya sana. Minangkabau. Jom. Oh, pernah jadi pondok lah dulu kat sini. Sis ramai Eden. Oh, okay, dah start dah. Ni. Tekan ni. Oh, macam tu lah. Kok teknologi berlaku dah.
Mana? Kiri Oh, galeri dulu. Oh, galeri 1. Sini ke? Hai, hello. Ni kok masuk kan? Ni masuk kan? Oh, ada tulis lah kat sini. Nafas baru selepas makan Tengku Alam. Pada 1981 pertikaian keluarga menangis. Tu lah. Mengumpul keputusan Mahkamah Kolonial pada 1981 tu. Dinding batu yang terlihat di sini kekal daripada yang mengkediri kepada 8 usia. Oh, 2005 dah ada. Dia renovate dia. Oh, kat sini ada apa? Crown Land. Oh, memang tanah dia. Betul lah, Sultan Hussein Shah diberi Kampung Kelam sebagai kediaman. Kita jalan pada tu. Hang tuah sampai sini dah. Kita bermain adik-beradik, maka jangan menaruh hati. Yang ni ikatan silih berganti pada tahun 1722. Kuasa pada 5 orang anak Raja Portugis sebagai pembalas jasa. Itu Sultan yang dipertuan Persekutuan Raja Sultan Jumlah Ketuan Bangsa. Masuk kat bunyi negara ni. Oh, tu keris Bugis. 1. Keris Bugis. 2. Keris Keris Sultan Sulaiman Shah. Keris Atabik Sultan Abu Jalil Shah dan anaknya Sultan Sulaiman Shah. Oh, Sultan Medara. Kok Mucito aku ambil rakam. 3. Keris Education Hindu. Ni alat-alat kebesaran Silver Umbrella hendak bilang itu Sultan Mahmud 3. Oh ni Ego Sultan Mahmud kat dia juga ni. Oh, ya. 4 item dia. Oh, ya. Yep. Tak item untuk makan dia hilang. Mahmud 3. Atau kita panggil Mahmud 3. Apa tu? Payung. Pemegang payung. Pemegang payung. Oh, payung ni mesti dah hancur kan? Payung tak ada. Oh. Pemegang payung. Guided tour at 2 o'clock if you want to join. Oh, 2 o'clock. 2 o'clock. Ah. You can leave any time if you Oh, can join? 2 o'clock we start in front. Oh, okay. How much have you done a lot already? Not yet. This is first. Gallery we Okay. No, because if you're halfway through then no point. yeah. Yeah. This is And first. it's nice to have Malay Oh, nothing. because you are going to help talk Oh, yeah. and share your history. But don't take over the tour. That's Okay. I'm the guy. I'm the Oh, guy. you good. Yeah, Oh, okay. yeah. Start from no, there. No, Oh, little while more. We will start at the front. Okay. And then we come. because our textbook teach all of this English. Your textbook? You're Textbook. from madrasah or? No, from Seremban. Foundation. Oh, you're from Islam. When I was in Orang textbook, Singapore. they teach us. Surabaya, and they teach you all this as well. Seremban. Yeah. Seremban or Surabaya? Syllabus. Seremban. Seremban. I heard Surabaya. Then I was wondering, are you learning about Singapore? Seremban have Singapore Street. Seremban very exciting now. Seremban dah, yeah. Have fountain. Yeah. Okay. But you are not wearing any political t-shirt. Okay, I see you later. Okay. Oh, ni dia tulis apa? Page from Sejarah Raja Riau. Uyuh, pepes pengsyak yang saudara bodoh. Tanya kan? Marah tu. Kena baca ni. Boleh kalau dia suka kita baca Jawi macam ni sis. Bismillah ayat muka kata. Alif kaf tu tam. Kena. Oh akan sorry. Aku baca tu, dengarkan tuan stop. My name is Geraldine Donald Tan. I'm going to be your tour guide for today. This is the
opened Malay Heritage Centre 25th of April. So the English guided tours only started yesterday. Yeah. So the Friends of Museum, the weekday tours started earlier in June. So they are ahead of us. So our 2 Turkish friends, you can revisit, but make sure you come by next Sunday because it's still free. If you come next month, you have to pay. Okay. Now, a Singapore and PR is free. Anytime. I'm sure your PR, I joined their WeChat tour last time. Oh wow! They were volunteering at WeChat also, yeah. Oh wow, you got fans. Okay, we are also the Katong Jucia Heritage Trail Guides, by the way. See, we're doing promotion. I also guide Malaysian Heritage Gallery, so I have a few friends. Kampong Glam, which, if you know, Istana means Palace. Palace. Yeah. Oh, by the way, I have to introduce our 2 friends. I just met them from Negeri Sembilan. Ya, Negeri Sembilan. And you can tell me about Minangkabau and all, right? Ah, yeah, he can tell. so maybe. Okay, so welcome. Yeah. The tour, by the way, is in English. Okay. But if there's some Malay reference, I will immediately Yeah. turn to you. It's like tulisan Jawi, you can ask. Oh, you Jawi also. Wow. Wonderful. All right. So anyway, the tour is about 60 to 75 minutes. Just want to mention, this is the 3rd iteration. So meaning in 2005, this first opened as the Malay Heritage Centre, the former Istana. Okay. That time, it was just presented to represent the Malays of Singapore in the socio-cultural history, and focus on this mainly and the surrounding area, the region that they came from. However, in 2012, when they revamped, they went big time, and about this whole area, which is Kampong Glam, and Kampong Glam as a port town, which precedes our Singapore, you all know, you may not know, 1819, the Raffles story. Raffles. Oh, you know the Raffles story, very good. Are you from Singapore, by the way? No, I'm from China. China. So some of this may be a bit foreign to you. Okay, the Singaporeans here don't know a lot, I think. We are still here to learn. I think. Okay, very good, very good. exchange. But I would like you all to be interactive and participative, because we want this to be an experience, not me giving you a lecture. Okay. Okay? Can? For the information, in Port Dickson, Negeri Sembilan have same name, Kampung Gelam. Yeah, same. Okay. So if you want to know, now the spelling, before it was GLAM, a lot of you may remember, and it's not glamour, okay? Because Glamorous. not glam, okay? Gelam is the tree. So if you look there, there's one solitary glam tree. The sketching, not the coconut trees and the palm trees, okay? The one with the strip glam. Oh. Okay, so that's the glam. Oh, tu dah Kampung Gelam. There's a small little mini garden there outside. After this yellow, the Gedung Kuning building, there's a small little park with more gelam trees. So gelam. So for instance, here, if you look at the Cembul, the logo has changed and their leaves. The Cembul is a container. So they do it in the shape of the container. Your tepat sirih. Tepat sirih, ya, The betul. Cembul is a container for the condiments inside, and then they use Jawi script. You would know. I can't read Jawi, so they do a stylized version Jawi plus into the Cembul. So it's quite Ada tulis. and it's supposed to represent the tradition, the ancient, plus what is new, modern. There are a lot of multimedia things for you to do. Okay, so the second edition I mentioned, you will hear a bit more inside. And this is the third, everything put together, amalgamated. And one of the two came out. Alright? Oh, very good, thank you. Interactive starts here. We hear the open sesame. Please proceed inside where it's nice aircon. Come. Okay, so there is a video, if you're all interested, to show 500 years back. Okay, but it's 2.5 minutes only. Okay, so this shows what it was before,
mainly Portuguese, and then the Dutch. and then the British. Very good. Okay. So why was it trade? The two monsoons would bring traders from different directions, from the Indonesian islands or the East Indies, and then from China, because you have the northeast monsoon and the southwest monsoon. Okay. So that was the trade routes. The Malay archipelago called the Nusantara. Nusantara. Okay, Yeah. Nusantara. Nusa is actually islands. in Island. Indonesia, between islands. Between island. Okay, but it's also called for the Chinese Nanyang. Oh. In Chinese, Nanyang, the South Seas. Yeah, the South Seas. Okay, so all which here we say Nusantara. So basically Southeast Asia, but the archipelago, not so much the mainland. So I mentioned, yes, you all can recognize this. The Eurasian French will definitely. Negeri Sembilan. The story that we tell also related to the Malay, the Portuguese, all. Oh yeah. So it shows, yeah. So it shows how they divided the British and the Dutch. And the Malay, Di Johor Riau. Okay. So these are some of the places we will be looking at and talking about on the tour. So this is like a preview. Okay? With Singapore. So our perspective, we will be looking at this whole region, the Nusantara, the Laos, but the Merantau, it's so far. yeah. Scared, huh? No, I scared. Block you. Merantau is a very important concept for the Malays, in fact for the region. Meaning you will leave your home, you travel to, To the new place. make your mark in the world, hopefully do well, and then you return again. To a new home. No, your original home. Which later on we have to say balik kampung. Are you all familiar with the term balik kampung? Yeah. That is your balik kampung. But we don't realize how we arrived at that. Now, nice that we have people from Negeri Sembilan because the best known for what we call wandering are the Minangkabau, the men. And that is the only society that the women, okay, your heritage and all that is passed down. It's matrilineal and matriarchal both, where the woman controls, the men was jalan-jalan out there, come back and bring stuff. Okay, but the rest also. And with the seas in the region, the Merantau is by sea as well as land. So there will be 5 major groups we are looking at. I mentioned the Minangkabaus, but the original ones in Singapore, like those who attended the not mere spectators will remember, the Orang Laut, the sea people, the original inhabitants and the Malays of Singapore and the Riau Islands around us. But we also will be looking at those from Java. A lot came from Java, both West and Central Java, and a little island off the Java coast, which we knew growing up as Boyanese. And now this is a display, if you look at it, layers of rocks by Fahim Kada. And the reason is it's to tie in with the excavation. So if you look up here at the arch, these are original. Okay? So this is not the acrylic out there, alright? When they were doing the latest round, during COVID, it's closed and took 3 years, got extended. So when they went through, these are the original. From the arch, these are the original. And if you want to know how old this proves the point that this queen or whatever is, given the throne, very grand, right? So along with that, you will have this special ensemble, your music. There will be. So these are the various things. There's no need to play. You press. Normally, if you have children, she actually didn't want, but the Dutch conspired with the Bugis
all these, you find a lot of silver, that side was a lot of gold. And again, another, then he became Maharaja, he got his title. And he finding that Teluk Blangah, that whole thing until today, is protected for them. They were packed off there by the British, given the land, given everything, because they were causing a lot of trouble down there. And the British didn't want them interfering. So they were very easily appeased, given all this, packed off there, had a lovely lifestyle at Teluk Blangah. And behind there's a graveyard, there's a lot of them there. Royal family grave. Sorry? Royal family grave. But Abu Bakar, that's what I mentioned, is really anak Singapura. Bukan Johor, Singapura, because he was born here. Okay. Another fun fact, never mind, no time. Okay, just to show you. Ambil parang lah. Parang kan sensitif. Kau tak boleh pakai kat keraton. Tekan Nut. Ada. Dan ingat tak ada. Waduh, cuma tak tekan. Pudar dah semua main ni. Mana tak pudar. Ada. Abang nak ni dah. Mu tengah sini. Mula buat. Aku buat kat kertas lain. Mu buat dulu dah. Boleh buat balik ke? Yelah, boleh buat balik. Lah, tak nampak. Mana? Sibuk buat kenangan. Buat balik. Ni Cok Moho Rasa Jaya. Cok Moho bunga raya. Bunga raya. Okay lah, cantik. Sekarang ni dah nak buat Cok Moho Jawa. Cantik. Sekarang ni Parang. Ambo nak buat ni yang tak ada ni dah. Tak ada dakwah. Nah. Tak lah. Tapi design sini. Nampak? Dia macam tu. Design apa? Apa bulatan? Design PAP. Aku bangga aku. Ambo nak start cek. Ambo nak buat banyak deh sebab ni paling keren. Oh, bunga raya. Bunga raya, bunga kebangsaan Malaysia. di galeri Singapura. salah negara. Tak tahu. Nak bukan galeri ni galeri Johor. Semua benda pasal Johor. Why you say like that? This is not Malaysia. Kesal cok-cok dah. Bawa balik rumah dah. Kau di mana yo? Kena Negeri Sembilan kau nampak tak tahu. Dia tunjuk tu Negeri Sembilan bosa-bosa tu Tu apa pilah kau? Pilah tu letak rumah cek pilah. Kau rasa mana apa dia? Boleh jadi sini. Tak faham. Mana Cik? Mana boleh kira? Oh tak kira. Tak dulu aku main dengan mak aku tak bagi kan. Ya. Dah. Aku kita kena memanfaatkan masuk free ni. Mesti error kau sis. Kita main dah. Congkak. Aku patutlah untuk kata dia asyik kalah main. Wah, bagus. Ni. Ambil ni dulu. Abang ambil ni lah dia. Macam tu lah. Sis makin banyak kau. Abang gerak dia. Tak izin itu je. Ayu, jangan kacau aku. Ish, dia ni. Kalah, si kalah. Ish. Wayang kuil. Macam kat Kelantan. Ya, ni lebih baik tau. Oh, menyanyi. Ubat batuk cak ibu dan anak ibu. Bukan ini banyak sekali. Lain mai rumah kau datang buat. Jawi dah tahu. Kecang lah. Okay. Tak boleh
Oh, printing korang habis? Oh, macam ni lah. AR. Yang ni betul. Ya. Dia bagi lah. Print. Right. Oh, dia suruh tulis dulu baru dia nak bagi. Okay. 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 Wah. Jawi raja. Cari easy. This. Like this. Oh, like this. Oh, can print. Oh, siap. Nice. Printing di sini. Cantik. Dia cerita pasal Haa. Arah. Traditional. Tak Muhammad Azim. Oh, ni sis, tulisan ni. Lontara ni dia Kedah bukan? Sumatera. Dulu BM kita ada belajar. Cikgu salah kau datang sini bagus ni. Lautan Isyamuddin. Cute tu lah betul-betul cute. Next. Oh, macam ni. Macam ni lah. Bagus betul. Keren juga. Okay. Lontara dia dari mana Lontara? Even though actually it's on YouTube, it's a kind of like Tengah tulis tulisan dia dalam Lontara. Bagus. Lepas tu dia keluar. Dah macam keluar resi kan? Tak, dia kata Jawi. Jawi Lontara. Jawi, Rejang, Lontara. Tiga yang kat sana. Kau tengok lagi tu. Kau jadi cap ibu dan anak. Agak. Ubat batuk cap ibu dan anak ibu beri. Hilang batuk ikan di kail banyak sekali. First time yang pegang. Kat Malaysia pegang tak? Koin kulit. Bahan. Kau marah kau. Cerita kipas je. Bawa balik. Sama ni berapa? Kau kena gespan. Kipas, gespan. Kipas, gespan. Kau bahan aku. Oh, nama betul je ke? Oh, kau? Sonang dia aku. 我说今天早上看你给我发说继母什么时候变成继母了？我说妈妈，然后他给我发了一个妈妈，我说哦，原来是这个呀，妈妈。 Ini nama kurma dalam tulisan Rejang. Ini ada laju tu. Jom. Akhir hari. Akhir hari Tapi aku suka rich painting ni. Ini je. A-Q-I-L Jarak. H-A-R-I-T-H. Akhir hari. Pendek. Okay, sekarang ni tulisan dah fokus ni. Ya. Akhir hari. Lagi siapa? Kimi. Kimi dengan Yuel. Ini Yoel. Oh, ada tadi. Orang Kimi je.
paling sedap. Okay, kiriman untuk sahabat-sahabat. Yoel. Nah, last Yoel. Ini untuk Yoel. Kau ingat ni nama orang? Yang rapat dengan aku ingat nama. Yoel Sutong. Oh, tadi panjang kot. Tak ada. Kau Yoel boleh banyak. Panjang nama. Oh, naik Joel. Oh, nama dia Joel. Aku ingat Yoel. Joel. Sebab dia Okay, tunjukkan sis. Kita punya apa panggil? Kiriman. gambar ni kau ambil kau sedap aku. Satu. Lontara. Dia. Ambil rejang yang tadi lah, senang. Oh, that's the show. Should I try it? Ni dekat Jabja Aisyah jawabnya. Suci aku hati. Mak ai. Ya patutnya. Mak aku nama jauh. Tak tersenang. Tadi apa? Lontara. Alah tak boleh pack ke? Boleh pack? Tak boleh lah. Oh yo. Boleh. Ni nampak macam paling susah. Oh ya. Tak lah. Susah betul. Aku ke. Murah kaki. Yo. Oh, wow. Macam tu heartbeat. Tapi cantik juga. It's so nice. Kau tak tulis? Okay. It's alright. Understood. You do it one more time. Nama mak ada. Jawarti. Rasa Jaya. Oh, okey. Duduk di Rasa Jaya je. Sama tak lain Di Lontara susah. Nama orang apa? Oh, Bugis. Nama korang sama. Lain. Nama dia saya ratus. Fit tukar. Boleh letak kat gym. Dia dah fit tu kau takut ni lah. Dia kan tulisan putih macam banyak sikit lah. Rejang guys. Oh, boleh ni. Dia hanya apa? Lontara. Rasah je lah. Rasa dia je. Tak apa beza je. Kau letak kat gym. Oh, I punya ada another Oh, stroke. ada stroke lagi. Another stroke. And then yours tak ada. Macam logo Malaysia Madani. Malaysia Madani. Fit kau rasa dia tak ada nombor 2. Tak lah sambung nak terang. Macam dah rasa. Aduh. Senang sangat. Next dulu. Oh next. Oh, dia bisa kita asyik order ni. Oh. Cantik-cantik. Tak ada parking free dek kat sini. Kau kena bayar belakang. Sekarang ni kita nak pergi Maybank tak? Cimi, kau nak pergi mana? Kita pergi bank. Jumpa limau dalam duit. Animal 3 kau berhenti sekarang. Bas Animal 3. Lain ni dia punya tu. Talent. Saving. Roller aku ada. Lain lah. Boleh check. Berapa roller? 10 boleh? Try. Dia kata 10 atau 50.
Ya, aku banyak sekali. Kau betul ni nak keluar? Kau banyak duit dolar? Tahu. Try je. Nah, try. Okay. Boleh masuk balik. Ya? Tak apa. Nanti, aku kalau nak guna duit dolar, aku tukar. Aku bagi ringgit, kau bagi aku dolar. Ya. Okay. Boleh ke? Kok mu tukar dolar dah? Tak nak check lagi baki. Kok mu tukar dolar dah? Jadi kalau dah ni kan Oh, dia tulis kan? dia dah keluarkan kat aku. Nak check balance nanti kan ada lah. Tapi kita kan naik MRT juga. Ha? Kita kan naik MRT sana je. Waktu Arif, dia buat hok amale je walk deh. Hok mu kata rasa jaya tak boleh je. Waalaikai ali kubu. Kotok batu Nissan ni banyak kan. Ni zaman ni Hok mu tengok dia. Bus stop depan aku. Bus stop. Bus stop. Hok mu bayar kan malam-malam mu tunggu bas kat sini. Kalau kat Arif Marilah kita sama-sama kita buat amale mulia dah. Amale mulia ni contoh-contoh amale dari kaki. Kalau mu tengok ramai dari kaki dah. Hok tunggu bas dah. Ramai penusuk dalam bas dah. Lagi satu amale hok mulia dah. Naik basikal dah. Hok lagi satu amale mulia dah. Bukanlah harta rumput dah. Hok tu kita kena amalkan kat Rasa Jaya untuk membangun untuk kemajuan Rasa Jaya dah. Ni umat siapa? Ni umat siapa? Wah, mak Rasa Jaya majulah Rasa Jaya. Sis, kau main pun nak jalan kaki. Nak pergi datang Sauban kau? Datang Sauban. Nak makan kat food truck. Malam ni lorong seni kau ni. Lorong seni kau. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Okey, rakam dia ni. Mu lah. Okey. Marilah kita bersama lah. Kita buat ada video ni. Turun bah dah. Turun bah naik bah lain dah. Kat sana bah satu turun. Pak. Ni. Masing-masing dah buat amal ni.
Amalia apa ni bang? Amalia mulia. Kau sikit ukur. Amalia mulia. Assalamualaikum dan selamat petang. Sekarang ni kami, saya dan Hakimi berada di apa nama tempat alam? Bugis Street Mart. Bugis Street Mart. Kat sini banyak jual barang-barang dan paling penting hok mu nampak dan buat masa-masa buat hok Amalia mulia. Aku nak menintang. Ya, kita ambil Mercedes Benz Citaro dengan SMRT bus sebab dia ada kena mengenai MRT. Kalau bas hijau pun ada. Abang ambil ni dah. Cukup. Dua. Dua. Okay, thank you. Dahsyat ada exact member dia. Allah. Beratur lah. Kimi? Kimi, Lego. Aku rasa Lego tu pun menarik. Mana? Yang puzzle tu. Oh. Puzzle tu. Ambo ada 300 dalam ni kan. Ambo pinjam kat mak Ambo dah. Sis. Tahu lah kalau datang tengah promotion ni. Mohon je lah kalau nak. Ni kau tak nak yang murah 80 lebih. Oh sah lah masing-masing jalan dulu sementara tunggu ni. Ramai ni. Tak tiga. Kau tunggu pegang kad Ambo deh. Okay, kita cek downtown, Bedok, Silverbird, City Avenue, Steven, Kaki Bukit, Cashew, Gelang Baru, Jalan Besar, Gelang Baru, Port Kenny, Mencoba, Teluk Ayer, Bendemeer, Lakeside, Clarke Quay. Masing-masing ni. Sorry. Madinah, Newton, Somerset, Canberra, Bukit Batok. Oh, ni lah satu. Sing Malaysia. Alah, dari mana? Saya Dari, Malaysia. dari mana? Perak. Oh, Perak. Saya Seremban. Kita pergi hari je. Pagi-pagi balik malam. Laju je tolan duit. Tak sabar-sabar. Tak ada pulang baki. Tahu? Ada English, Cina, Melayu, Tamil. Kok mu tak guna bahasa kebangsaan dia tu. Bagus sih. Baik lah. Dia betul. Clementi ya. Inilah padahal jumpa ni. Lorong dia 21 sen. Berbumbungkan angkasa kelabu, lantainya bumi retak seribu. Please mind the platform gap. 请注意月台空隙。Sila berhati-hati di ruang platform.
Kan bunyi dia. Sah lah masing-masing dia buat amalan dia. Oh, amalan dia. Ni kalau hujan macam mana ni sis? Kalau hujan macam mana ni? Nama itu ni. Oh. Dah ada orang sini. Oh tu ramai je jewok. Yang takut jewok ni Arif Anja je. Sis, kalau MBS ada kat sini ada nampak pokok banyak ni dia buat apa? Habis pergi Tobang kan? Habis di Tobang kan. Lapang. Tak lah, aku boleh nampak orang tu mesti beli air. Cil. Kok amale jewok ni amale mulia deh. Kenapa? Kentang ketul digoreng. Mana? Ya. Dahsyat. Oh, rojak dia. Tak ada lah Saumbat. Tak pernah dengar pun. Rojak tu lain. Ha? Tak sama. Tak sama rojak ni? Rojak Singapura. Ya. Yang selalu jual kat Rasa Jaya. Apa $10 sis? Kau ambil $10 ni sis? Tak, betul 18. Ya kau. Kok mu ambil yang banyak belakor dia. Tak. Ya. Kau masuk mi nasi goreng ni dalam pinggan ni. Sabar, kau asing kan? Ni aku nak makan. Aku tak boleh campur kau. Nanti basi campur. Kan takut tak habis kita nak bungkus. Kau nak bungkus? Tak lah. Kalau boleh habis, habis. Kalau tak boleh habis, kita bungkus lah. Bungkus lah. Yang penting jangan campur kau. Oh, sebanyak. Amin. Allah berkatilah. Okay, kita sekarang ada nasi goreng merah ni. Aku tak cerita tu sebab kat Malaysia weh, Rasa Jaya lagi terang weh daripada kat sini. Panggil filo sana. Rasa Jaya tak ada gelap macam ni tu. Wah, macam tu lah POV tu. Dia tengah pusing-pusing kan. POV tiba-tiba pung. Tapi first aku Dah macam dalam POV cerita serai dah. Kau ni boleh bawa motor apa motor dan tu satu apa? 75. Ha? Boleh lalu sini kau. Kau depan sana. Siap. Apa khabar? Baik. Masjid ni renovate Besen. Nak pergi Marina Bay Sands. Marina Bay Sands? Dari pergi masjid tadi. Terima kasih. Ada belakang dah. Kau mu nak duduk depan. Mu tertekek. Berhenti depan rumah. Berhenti depan rumah. Tak payah. Tak tombol. Dia jangan. Rumah. Kau. Boleh pusing apa? Pusing je atap. Belum pusing. Ni atap dah. Budak tu berbalik Fituko Rasa Jaya, kau jalan kaki. Ha? Budak tu berbalik Fituko Rasa Jaya, kau berjalan kaki. Iyo. Budak tu. Budak songkok tu. Kejap-kejap ni, sekejap jalan kaki. Kok mahli sok umur deh, malam-malam. Kalau dia sampai ni dia buat apa sih? Kok banyak tengah jalan. Otak kan robot. Dia otak belakang. Kelas. Sekian sahaja vlog pas saya. Kita lepas ni nak jalan dekat Taman Haji Semula Sultan Omar Ali Tazah Omar Ali Saifuddin Sahrul. Sultan tak ada? Tak ada. Dalam taman tu dia Taman SOAS. So Brunei panggil SOAS. Taman Sultan Omar Ali Saifuddin Sahrul Khairuddin.
Taman Swasta Idul Khairuddin, negara Brunei Darussalam. Apa sis kau bela kau? Oh, dia Kau Taman Haji Semuda tu kau ni lah. Taman Haji Semuda kat ni. Tu tak air. Jalan ni sempit kau tahu. Kayak masa dah kena kuning. Aku ingat lagi buat jadi PJ kan. Kena sikit je. Tu spin. Nak melompat kau. Pindah bas. Nak pergi mana? Orchard Road ni kalau kat Seremban KM Plaza. Kan betul kan? Betul lah Orchard Road ni. Kalau kat Seremban ni KM Plaza, Marina Bay, kolam yang ada air pancut. Dataran Seremban, Kolam Konfun. dataran Seremban, Dataran Seremban. Padang yang Padang. NDP. Padang NPS. Padang NPS kan di tempat NDP. Kok sama belakang dia. Kira aku tahu main passion dia apa. Marina Bay Sand ni apa? Terminal. Queen Uden go. Tapi sis, apa ni Hawk nak cerita ni dia? Lucky Plaza KM Plaza. Lucky Plaza. Mana orang jual songket? Jual tanjak semua. KM Plaza ni lah. Orang jual tanjak semua. Dah. Kau tak ingat kau kita beli tanjak kat KM Plaza? Tahu. Mana? Kata KM Plaza. Sis, ramai ni buat amalan sis. Chanel, Louis Vuitton. Oh amalan dia. Oh tahabah dah. Sis nak kerja tak umati sis. Sis. Kalau harga ni buat aku dosa lah. Baik sampai Marina dah. Marina nak Asmadi. Ya ke nama sebab nama Manak Ahmadi? Ha? Ya ke nama Manak Ahmadi? Tak ada lah, aku gurau je. Pasal kampus apa? Pasal kampus apa? Kok mu tengok ramai buat amalan dia. Hok. Oh, okey. Apa ramai bona ni? Ada orang kenduri ke? Ada Uptown Senawang kau? Ya Allah, ada orang lebih kat belakang. Orchard Gateway ni Seremban Gateway kau. Ada orang kat dalam kita jadi Berarti apa lah budak kampung ni dia. Dengar sini ya. Ada apa? Oh, lah memang. Tadi buat kita bayar pun. Ya Allah, ramai buat amalan. Mulia dah. Ha? Ramai dia buat. Oh, okey. Apa ramai bona buat amalan ni? Member marah betul cakap Kelantan. Dia suruh cakap Nagawi. Kau sih ingat kau ingat kan lu? Lah, kesian ni. Okey, air tebu kan tu dalam gergam. Tu taman di sana ni seluas luas ni belakang ni Botanical Garden depan di sana. Dalam sini lah itu. Lama dia buat amalan. Oh, gam. Power gum. Oh, gam. Apa? Holy shit. Oh lah, okey. Lah. Ni bukan. Oh my god. Kok kena masuk dah. Dulu Singapore ni dua je company filem. Kategori macam tidak gelap. Kategori dengan jalan 4 je. Atau Shaw Brother eh? Shaw Brother kat Jalan Ampas kan? Jalan Ampas. Shaw Brother buku sekolah tak ada je. Wah, sekolah Zada. Kok mu nak marah kat sini dah. Aku lah tak ada. Beras basah. Memang Singapore. Beras terbakar. Tu Marina depan kita kan. Ni monumen perang kau tahu kan? Depan kita ni. Ni, terak ni. Monumen perang. Tuan Uni Kedua. Perang lawan. Ya Allah, Tuan Dunia Kedua. Tubuh negara dia. Yelah. Tinggi lah. Ni kau buat kat Rasa Jaya. Ni kau buat kat Rasa Jaya apa? Tu abang bumbung ni sis. Tinggi bona. Besar lah. Oh ni lah Suntec. Pak Royal. Oh, Pak Royal. Yang aku duduk Pak Royal Beach Road. Ni dekat Diana.
Tak, kadang-kadang sini. Pak Rui dah sini. Aku pergi shoot. Member tak sihat pun kena kerja. Kesian. Tak sihat pun kena kerja. Tech City. Dia tahu 7 kali kau. Kok kita sama-sama deh pelancong asing. Buk Marina nak Mahathir. Marina nak Mahathir dah sampai. Malam Sekarang kalau dia angguk tu tak? Betul lah. Dia jangan menidakkan aku. Yelah, apa sedih bang? Air tak kau tahu kan? Yelah, Pak Ijai lagi. Sis, kau tak gambar kau. Ni ikonik dia jalan. Dalam ni pun. Kau merah kau. Ni macam flyover nak pergi Seremban ni. Di Rasa Jaya. Ikonik bye. Oh dah seperti tak, ni jalan raya. Dah siap lah NDP ni persiapan ni. Dia nak buat. Ni macam NDP tau. Dia ada dulu. Garden by the Bay tu, Taman Haji Semuda. Lawa. Kita tunggu sekarang dah. Lepas ni dah. Tapi boleh tengok dekat-dekat lah. Pendek je. Cuba tengok. Pendek je. Bukan tinggi je. Tinggi macam Kondom mania. Kondom. Sis, kau tengok kiri kau macam air laut. Dia tolak angin. Apa kita panggil? Dia goyang. Kau nak naik Marina Bay Sands tu, bawah tu. Dapat escalator tu naik. Nak $20. Aku dah pernah naik atas tu. Payah ni. Sekali je. Orang kata kau nak tengok NDP, tengok berapi lawa, kau ni beli tiket ni. Tapi aku ha? Kau kutuk aku? Ha? Kau marah Dan ni? Kau kutuk Zaid pula. Okay, kita stop lagi. Tu lah. Oh, RM1.98 ni. Ha? RM1.98 ni dia charge. Sis, bila last kau pergi KLCC? Kau marah Dan kau. So, Rich Betty. Kau kasih mu marah dah. Ha? Kau marah Dan kau. Oh, sah lah. Mati mana dia curinya. Apa kau lap bona bangunan ni? Kau lap apa sih? Kau lap bona. Sis, aku rasa ni lah Syahri lah ngurus bangunan ni. Habis dia golap ni. Ha? Ganting rambutan rumah warna tu. Ganting rambutan. Wah, Taman Haji. Aku ingat lagi first time aku lalu sini kan. Macam sakai kan. Kau tahu pasal apa? Kimi sebutkan nama taman ni. Ha? Wih, ada berkelip-kelip lampu La ilaha illallah. Apa kolep-kolep ni? Syahri ni lampu. Ada satu topi, ada kelip-kelip ni lampu ni. Kok kemajuan belakang dah. Ucapan sis. Ucapanmu dah. Ucapan? Kok kita nak turun Kita dekat Marina Bay Sands. Ha? Ke ni ya. ke Taman Haji. Taman Haji. Kenapa apa eskalator ni rosak ni? Tak ada maintenance kau. Dah 2 kali. Itu pun kita datang sini rosak. Habis rosak Jahanam. Ramai. Air pancut datangan Somban kau.
Tak percaya baca Dr. Somban depan kedai Mervin. Ada sekolah pun ni. Ada sekolah. Ha, kenapa tak nak letak berpatung? Hello? Dekat kolam tu. Kolam MBS tu boleh letak apa? Ha, lepas tu MBS buat lah ni pokok besar ni. Ha, ni tak berpatung. Hok mu tengok dah. Dah boleh gerak. Woo! Bestnya. Dah gerak. Ambo rakam. Jangan jatuh dalam sungai sudah. Dah lah aku pakai kain sekarang ni. Mu tengok Ambo pakai kain dia naik basikal. Bujang lapuk pak. Ya Allah. Tak. Bujang lapuk pakai songkok. Oh, nampak Marina Bay Sands sikit deh. Amor berbasikal deh. Nah, benda jatuh. Dah lah. Nampak kan? Jom jalan. Sekarang ini Assalamualaikum dan selamat malam. Sekarang ini saya berada di Taman Pesisiran. Kita dapat ramai yang berdiri kat sini. Kita naik basikal dah. Tu. Jangan jatuh. Bonek dia nak setting bodoh Allah. This whole thing. Sini ramai orang naik basikal malam-malam. Pusing-pusing. Oh, ni tu lah telefon tu. Aduh, jatuh lagi. Sorry. No bicycle. Tak boleh basikal ni kat sini. Kok mak salib tu kat belakang ni. Dah pernah selfie tu kau mana? Pernah selfie tu kau? Oh. Boleh kot kita promote kat sini. Kat sini Active Garden ni sis. Sini lawa. Saya nampak gym-gym sikit. Assalamualaikum bang. Ya, Abang nak masuk gym kita orang tak? Oh, gym ni. Ini gym Fit to Core Rasa Jaya. Dekat Taman Rasa Jaya. Kita kat Taman Rasa Jaya kau. Dekat Taman Haji. Oh. Berapa bang? Okey, ini untuk kita walk in untuk per hari adalah untuk dewasa RM8, student RM7. Dekat sini kita boleh tengok ada harga untuk sebulan punya membership. First time register RM90, next month RM70. Kalau student bang? Kalau Mahal student, student tak mahal dik, murah je. RM80 untuk kali pertama, RM60 untuk bulan seterusnya, sampai lagu sudah bayar RM60. Kalau saya cuti SEM, saya tak 3 bulan, lepas tu saya datang balik gym, bayar berapa? Sama je. Bayar agak harga renew. Oh, harga renew ke? So, datanglah ke gym Fit to Core Rasa Jaya. Nak bawa balik sini, depan ni. Sini ada wifi. Nak bawa balik Rasah kau. Susah payah. Kau. Tak dapat, tak tahu pula.
apa lah. Macam penting tak tinggi. Mesti kata kita unemployed final boss. Si jalan kerja ni memang ini. Seorang naik bas patutnya datang pukul 3. 3 suku buka gym tu pun kembali dapat 3.20. Yang member ni lah datang 40 minit lambat. Aku nak bangun sis. Aku datang 20 minit lambat, kau datang 40 minit lambat. Jadi memang aku kena lagi dengan kau. Kau magadan kau. Sis, kenapa dia fikir lah kat situ? Kau jadi sekarang Akil cakap dia tak boleh sebab mak dia suruh kerja betul-betul. So, padahal dia ada dia. Mak dia tak bagi. Sian baik member. Lagu gaya kau. Tadi dia bunga-bunga tu buka lagu Melayu kan? Sekarang ni kita menghala ke mana Kimi? Kita menghala ke Bayfront nak balik Somban. Yeah. Kita tak ada nak duduk sini lama-lama dah. Kita boleh balik hari, pergi pagi, balik petang. balik malam sampai subuh. Amal lagi apa? Abang Mervin dengar tu. Orang Thailand pun sibuk datang Singapura. Apa sibuk nak pergi Thailand? Kenapa? Tengok. Tolonglah. Baki 5-1. Cukup ni. Balik JB. Alhamdulillah. Cukup deh balik JB. Kata apa? Keluar A Kau nak jalan? Check. Jom check. Nak jalan kau naik lah ni MRT kau tengok ni murah weh, RM1.28. Lepas tu dipulangkan 9 sen 27. Kau tengok. Padahal kad ni aku jumpa baik. Kad aku expired. Lambat lagi sekejap. Tinggal $5. Ada bahasa Melayu. Amale gapo ni be? Amale jewok ramai-ramai deh buat. Mula kecil gapo deh. Hok situ be, tunggu bah. Sana deh. Tak pakak. Kau jaga barisan pakak-pakak dia buat amale. Hok mu tengok amale naik bah kat sini deh. Hok mu tengok ni. Gila panjang. Kau tengok. Aku rasa mau 300 meter dia. 300 meter. Sahaja aku melakukan amale, hok amale mulia deh. Gila sampai sana gaduh. Nak naik bah. Hok masing-masing nak melakukan amale. Mu tengok jalan raya kosong. Yang nak naik bah ramai deh. Saya cakap lagi gila. Apa panjang pun dah. Apa panjang melintang macam mula ke barat. Boleh masing-masing beratur macam nak masuk padang mahsyar. Tu apa? Yang timbang apa? Mizan kat depan kau. Masing-masing nunggu timbang amal atau Timbang apa? amal boyek 777. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa lelaki ni? Terima kasih cik. Okey. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Duduk lelaki sekali dah. Kamu nak duduk paling tepi. Duduk tepi-tepi. Lawan itu. Akbar. Ingat kamu nak buang kat custom ni. Okey. Jangan lupa. Sis, sekarang pukul berapa sis? Sekarang pukul 11. Ya. Banyak lagi orang. Kita bas pukul 1 pagi kan. Alhamdulillah dipermudahkan. Amin. Nak cakap tak alhamdulillah amin. Bismillah. Apa? Doa Cik Wan. Bismillah doa amin hidayat. Bye. Untuk ramai punya naik. Masing-masing. Macam mana lah pada masa ni? Ni bau panjang macam ni kita dah bising kan. Macam sekarang dudukkan sebelah suku macam tu kita dah gerak.
Kau mau tengok deh. Selamat hari kebangsaan. Awal sis. Hari kebangsaan ni 2 bulan lagi. Jun, Julai, Ogos. Tu sis, kau tengok ni awal lah. Gila lah. Sis nak tanya kau, mana lagi banyak bendera? Rasa Jaya ke Singapura? Saya. Kau mu kalau cakap Singapura mu tinggal sini dah. Kau cepat belakang deh. Mudah buat poster ni maknanya Rasa Jaya. Majulah Rasa Jaya. Allah lawa. Kok mu orang pertama duduk dalam bah dia. Kok berlaku. Luar nasib. Oh biasa tak ada bang. Mungkin sebab dia tengok ramai kot manusia. Oh ya, saya jarang ni. Biasa last 3.5. Oh memang beratur macam tadi tu normal lah. Normal hari-hari bang. Oh hari-hari normal. Kami kita dah balik daripada Singapura dah. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Okay, sekarang ni bye Singapore. Bye Johor. Sekejap tak nampak. Johor Darul Takzim. Bye. On the way ke Seremban. Bye Johor. Agak apa dah. Hari terima kasih bang. Assalamualaikum. Ketiba ni kita dah sampai Terminal 1 Seremban. Tak kita lintah dia. Kita duduk kat situ.